bersosial, berkenalan. Okey, orang biasa masuk Facebook dia buat apa? Dulu dia cari Kawan. dia cari kawan. Sebab tu Facebook dia ada friends. Ya. Friends saya 5,000 lah. Dah cukup. Awak tak boleh friend dengan saya. Contoh. Apa? Siapa yang tak aktif saya akan remove. Ni ada. Kan? Facebook ni dia tak bagi kawan ramai-ramai, dia bagi 5,000 je. Ni ada. Tengok tu. Lepas tu kita kena buat keputusan nak buang satu. Okey, itu Facebook Lepas tu bila Facebook dia tukar tahun 2021 kot, selepas PKP, Facebook dia ada buat satu pemutihan, iaitu dia akan buang mana-mana akaun yang bukan manusia. Dia akan buang robot, dia akan buang fake account, dia akan buang, maksud itulah dia buang akaun yang dia rasa bukan manusia. Fake account lah especially. Sebab masa tu Facebook terlalu banyak akaun yang bukan genuine. Dia bukan manusia yang aktif menggunakan akaun tu, tapi dia guna untuk spamming, untuk cyber trooper, kan? Untuk hantar maklumat yang tidak friendly. Dia tidak friendly. Kan? Jadi Facebook dah buat sekali pemutihan 2001, 2022 gitulah. So masa tu banyak page besar banyak hilang masa tu. Page yang 100,000, 1 juta, 2 juta banyak yang hilang masa tu. Sebab mengamalkan benda-benda yang tidak friendly. Contohnya dia orang tipu link masuk tempat lain. Masa itulah. Okay? Jadi Facebook ni memang pure media sosial lah. Sebab di situ kita berkawan, kita jumpa kawan, kita cari kawan lama kita, add sebagai friend. So dia betul-betul konsep dia ialah community. Dia Facebook konsep dia community. Dia galakkan kita berkawan-kawan dalam tu. Okey, berbanding dengan TikTok. TikTok dia bukan totally media sosial. Sebab orang tak berkawan dengan TikTok. Kita tak cari kawan dalam TikTok, betul tak? Tetapi kita follow konten dalam TikTok. Sebab tu orang yang biasa dengan Facebook, dia akan kekok dengan TikTok. Sebab dia kata, kenapa orang tak follow aku kenapa follower saya sikit? Jawapan dia ialah sebab konten kita tak best. Itu je lah. Sebab apa orang nak follow kita? Sebab apa orang nak follow kita kalau konten kita tak best? Kalau nak berkawan, pergi Facebook. Dia macam tu. Itu bahasa yang sangat senang saya guna untuk dipahami. Jadi kalau kita bawa ideologi Facebook tu ke TikTok, gagal lah. Sebab di Facebook memang orang suka kawan. Dekat TikTok orang suka tengok. Itu sebab dia tak panggil social media, yang dia panggil content media. TikTok ni content media. Content media. Dia bukan social media. Tetapi masih boleh bersosial, tapi tak boleh berkawan macam kita dalam Facebook. Tukar-tukar komen apa semua. So orang tak layan dalam TikTok. Dia akan follow apa yang kita persembahkan dalam live, dalam video. Itu yang menyebabkan orang follow kita, tapi bukan friend kita. Dia follower kita, tapi kita bukan friend dengan kita. Sehinggalah kita add dia, baru dia jadi friend. Betul tak? Kepada yang baru saja dengan TikTok, itulah bendanya yang saya kena terangkan. Apabila kita nak berkomunikasi dalam TikTok, kita kena jadi friend dia dulu. Jadi dia follow kita, dia hantar mesej, lepas tu kita boleh baca je, tapi kita tak boleh berbalas-balas, sehingga kita friend dengan dia. Barulah mesej itu terus masuk. Kalau tidak, dia duduk kat request.
Sebab tu dalam TikTok, kalau inbox cuba check inbox. Cuba tengok, cuba kat TikTok inbox. Ada tak request? Kadang kita tak perasan. Dalam inbox ada request. Ada tak request? Siapa tu? Dia nak apa? Dia nak booking Wah, ganas sama punya follower. Makna lain tu. Makna lain. Betul? Nampak? Dah terlepas dah klien satu. Akak dia dah terlepas dah klien satu. Contohlah saya bagi Sebab tu dalam TikTok kita kena faham dia punya function. Function dia. Sebab selagi dia tak kawan dengan kita, dia tak boleh message. Itu sebab saya kata dalam TikTok, kalau kita rasa dia tu ada potensi untuk jadi klien, kawan je. Dia kawan je, tak apa. Dia follow kita, kita follow je balik. So apabila dia perlukan kita, mesej dia tu terus masuk. Dia tak duduk kat request. Ada siapa lagi request banyak tak jawab? Ada?